Walanan kata kami fitnah DAP sebab mempertahankan kedai judi. Ni aku bagi bukti-bukti dia, kenyataan-kenyataan daripada DAP. Ini kenyataan daripada Ram Karpal Singh, daripada Biro Undang-Undang DAP tu. Dan ini pula kenyataan daripada Adun daripada DAP. Isu pembatalan pengharaman judi di Kedah ni, gang. Satu benda yang kita kena tahu, kita kena ingat, kita kena faham betul-betul. Kerajaan negeri Kedah dah menggunakan setiap inci kuasa dia untuk mengharamkan judi. Tetapi puak-puak harbi ni yang menentang, yang membela kedai-kedai judi ni, gang, yang membela PAS Perikatan Nasional, insya-Allah kita dapat pahala. Tapi yang membela, yang mengundi, yang menyokong DAP ni, insya-Allah hampa dapat sendiri dosa judi. Judi ni sama ada berlesen ataupun tidak, tetap haram di sisi Allah Ta'ala. Kita sebagai orang Islam kena percaya benda tu. Bukan setakat orang Islam, tak ada agama yang membenarkan judi. Rukun negara kita yang pertama, percaya kepada Tuhan. Orang yang memperjuangkan judi ni, mereka percaya kat Tuhan mana? Agama mana? Dan kenapa kita sebagai negara yang mengangkat Islam adalah agama persekutuan tak boleh nak halang pengharaman, pembatalan pengharaman kedai judi ni? Benda haram yang telah ditegah oleh Allah Ta'ala. Apakah orang Islam tak layak untuk mengamalkan dan laksanakan apa kepercayaan dia di bumi ini? Di negara Malaysia ni, hak agama-agama lain semua terjamin. Tapi bagaimana dengan hak orang Islam yang majoriti dalam negara ni dan termaktub dalam perlembagaan? Apakah kami orang Islam tak boleh nak tegakkan hukum hakam mengikut kepercayaan kami di dalam negara Malaysia ni? Di negara yang Islam adalah agama persekutuan, tak bebaskah kami? Ingat, gang, satu undi untuk DAP adalah satu undi untuk membenarkan judi. Undi DAP atau apa-apa saja pakatan yang ada DAP ni seperti mengundi, menghalangkan judi. Jadi, gang, Kedah dah menggunakan setiap inci kuasa dia untuk mengharamkan judi. Tetapi bidang kuasa kerajaan negeri sangatlah terhad. Sebenarnya yang betul-betul boleh mengharamkan judi ni adalah Anwar Ibrahim di peringkat pusat sana. Jadi aku cabar orang-orang Islam yang dalam Pakatan Harapan tu untuk tegaskan kepada PMX untuk haramkan judi di Kedah ni. Kalau hampa tak boleh buat, kita rakyat Malaysia lepas ni kita hantar PAS Perikatan Nasional ni ke pusat, ke federal pula untuk kita sama-sama haramkan judi ni. Undi PAS Perikatan Nasional untuk kita sama-sama haramkan judi ni di peringkat pusat nanti. Ni aku nak tanya puak-puak anak-anak non walana murakab ruai biotah ni. Hampa ni mengundi DAP, mengundi Pakatan Harapan ni, hampa boleh masuk syurga dah, dapat pahala dah. Hampa jawablah sendiri sama ada di dunia ni ataupun dalam kubur nanti, ataupun di hadapan Allah Ta'ala di hari pembalasan nanti. Okey, kan? Undi PAS Perikatan Nasional lepas ni untuk kita hantar Perikatan Nasional ke pusat untuk sama-sama kita tegakkan hak-hak orang Islam kita. Okey, jumpa lagi, kan?